Tu dia, tu dia. Ha. Dah. Dah. Sini. Sini. Assalamualaikum geng. Selamat pagi. Hari ni aku nak pergi mancing ikan rohu lah pula. Try, dah lama tak pergi ni. Nanti kita nak cuba umpan lama, umpan apa orang cakap, umpan purba. Okey. Okey geng, memandangkan rohu aku dah rosak, so aku bawa apa yang ada je lah. Aku bawa Daiwa Crossfire 2000 dengan rod ni, rod Abu Garcia. Ini cak ayam ni. Okey, kita set up. Okey geng, kalau kat sini aku main rohu, biasanya aku pakai ini je lah, dedak 99. Lepas tu aku pakai power bait tutup mulut lah, warna hijau, pandan ni. Lepas tu kacang lah, ini kacang. Lepas tu yang ni minyak belangkas. Yang ni belangkas saja. Yang ni aku buat sendiri ni geng. Aku buat sendiri. Percaya tak percaya lah ya. Yang ini minyak telur belangkas, aku asingkan. Memang setting-setting purba je. Sekarang aku tak tahu lah. Sekarang macam-macam dah minyak. Yang ni strawberry yang ni letak kat roti. Lepas tu air, aku pakai air kolam. Lepas tu kas dia. Okey, kita start bancuh. Okey, aku tuang sekilo terus lah. Simpan-simpan pun tak guna kan, nanti lemah juga. So, kita campur air dulu. Jangan banyak sangat kan, nak bagi perut-perut je. Yang ni resepi aku lah. Kalau korang ada resepi lain, aku buat cara korang. Aku pun bukan selalu main rohu, kadang-kadang je. Ini pun hari Sabtu lepas dia buang ikan, tak tahu ada lagi ke tak. Silap dah licin dah. Ini datang main bedal ni. Okey, aku dah siap gaul dengan air yang pro sangat lah, dan sedang macam ni. Okey ni, nanti kalau tak boleh apa, tak boleh kepal tu, dah perui sangat, tambah air sikit. So tebus minyak dulu. Aku tak ada sukat-sukat geng. Kalau bubur memang banyak terus, sebab minyak ni aku buat banyak. Kalau dah ada bau tu sedap tu okey. Lepas tu
Minyak ni sikit, tak payah banyak. Korang-korang lah. Okey kan, kita masuk kacang pula geng. Ikutlah korang nak masuk berapa. Aku badal dia ni banyak sikit lah. Bau kacang dah agak bau dia. Banyak terus. Aku dah beli lama ni tak pakai. Habiskan lah pergi. Okey, kita masuk power bait pula. Masuk sepaket terus untuk sekilo lah. Yang ni aku masuk last sekali biar dia bau dia tak hilang. Kalau masuk awal-awal campur air yang bau dia slow. Ikut korang lah. Janji dia campur juga kan. Kalau aku skill macam tu lah. Okey, campurkan sekilo dedak. Rasuah dulu geng, rasuah dulu. Okey geng, balingan pertama besar sikit. One hour later. Sekarang baru pukul 10. So dah sejam lah kita mancing. Masih tak ada lagi. Ketuk-ketuk sikit je. So kita tunggu lagi sejam. Kita boom-boom lagi banyak-banyak. Okay, Geng, hari hujan lah. Tapi tengok macam nak cerah dah ni. Tengoklah macam mana. Tahun depan tu pun dah tukar tempat 2 kali dah tu. Tahulah. Kalau ada hasil, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah. 2,000 years later.
turun sikit. Gulung. Gulung. Ambil kau. Ambil. Pelan-pelan. Tu dia. Dah. Dah. Sini. Ni. Pegang. Baru naik geng, seekor rohu. Okey geng. Seekor baru naik geng. 2 jam tunggu. Okey. Adalah dalam sekilo macam tu. Sambung lagi.
geng. 8 kilo ni geng. Aduh, dia makan umpan rohu pula. Yang anam aku. Asak. Okay, akan mari lepaskan. Pak kan. Datang lagi. Ni 8 kilo geng. Tempat lah. Okey. Aku dah penat gila lah. Nanti kita sambung lah. Okey ya. Kau tengok geng, anak aku mancing aku. Ikan ketutu dia mancing geng, anak pula tu. Itu pun nak dibawa balik. Tu nampak tu. Rantak lah asal kau bahagia. Aku dah penat tadi. 8 kilo sekali naik, ambil kau. Tu orang depan gasak. Lama gak dia tunggu tadi tu. Baru masuk. Tadi hujan geng. Tak panas ikan kau pun tak nak makan lah. Baru start dah kot. Sambung lah ni macam ni. Okay. Okey geng, aku rasa kat sini je lah. Sekarang dah pukul 3 suku. Hari ni tak ada hasil lah. Slow. Ada makan tapi dia ketuk-ketuk, lepas tu tak dekat. Belah depan pun tadi pun ada dalam 3 ekor dia naik. Lepas tu habis dah, tak makan. Aku kena seko je geng. Lepas tu kena patin pasal gedabak tadi. Okay. Seko je lah hari ni. Yang cakap ikan buang minggu lepas. So dah habis kot. Dah kena gasak dah ni. Ya. Aku habiskan video kat sini je lah. Assalamualaikum. Aku nak gerak dulu. So siapa-siapa nak mancing kat sini, nama dia Kolam Pancing Downhill, dekat dengan Jalan Paip Meru. So dia buang ikan last 30 hari bulan 7 dia buang 281 kilo. Aku rasa dah seminggu dah tu. Tu yang dah kurang tu kot. So yuran dia 4 jam 40, 6 jam 50. So kalau korang berminat, bolehlah datang. Okay, bye.